Ni saya nak cakap sikit. Mungkin pedih sikit untuk kita sebagai parents, tapi ini hakikat yang kita kena telan. Kadang kita latih anak jadi consumer, bukan jadi learner. Sebab bila hari-hari, especially cuti sekolah ni, anak duk tengok konten laju, main game ni sampai tak tentu hala, otak dia akan terbiasa dengan reward yang instant. So benda-benda yang perlahan macam baca buku ke, iqra' ke, ulang hafalan formula matematik ke apa, semua dah tak jadi best. Lama-lama dia dah tak tahan untuk nak usaha keras. Yang scary je, ini bukan sekadar perangai. Satu kajian besar oleh National Institute of Health yang diterbitkan dalam JAMA Pediatric melaporkan kanak-kanak yang screen time dia sangat tinggi, dia ada kaitan dengan penipisan korteks otak, bahagian yang terkait dengan fokus dan juga kawalan diri. Jadi apa yang kita boleh buat sebagai parents ni? So, buat 2 step sebelum kita bagi skrin kat anak-anak. Pertama, bagi tugas bersifat fizikal dan pergerakan. Contohnya kemas 5 barang ke, cuci pinggan ke, kemas bilik dan cadar ke. Dan satu lagi, bagi tugas otak. Membaca dulu, hafal sesuatu dan baru bagi skrin, tapi make sure ada limitation. Dan kalau kena bagi skrin, bagi yang ada objektif. Contohnya Nuri Apps ni, dia bukan apps yang hanya belajar iqra' tau. Dia ada gamification, dia ada quiz, reward dan ada reporting system untuk parents ni boleh tengok progress anak-anak. So apps trial Nuri dah boleh daftar dan juga download hari ini. Boleh klik link dekat bio untuk terus cuba.